Cuma surprisingly kita hantar hot test untuk menunjukkan biasanya kalau bawah 30 ni, bawah 20 ni biasanya type 1. Ni type 2. Type 2. Dan selepas 8 tahun, tahun ni umur 14 tahun, dapat CKD dah. 7 tahun. 7 tahun. Jadi nak rayaknya, punca utama nombor 1 di Malaysia kita ni kecil manis Dr. Zahir. Masya Allah. Bila lah Dr. Zahir cek kecil manis? Saya baru je cek bulan 12. Comel. Saya biasa saya cek 6 bulan sekali. Dan hari tu saya sambil-sambil buat saringan pada orang, saya pun cek jugalah. Alhamdulillah, comel. Setakat ni comel. Alhamdulillah. Makan pun tak manis banyak lah sekarang ni. Dan kita bulan Ramadan ni, comel. Mungkin lah banyak sangat kuih-kuih kita nak buka puasa. Yeah. Puasa tu kena beringat lah. Jadi, Alhamdulillah. Kiranya kalau kecil manis tu punca utama. Mungkin nombor 1. Yalah, nombor 1 deh. Maknanya risiko pertama ialah kecil manis, dan cara nak elaknya jangan beri kecil manis lah. Jangan beri kecil manis, gitu sahaja. Tapi sebab mungkin sebut sikit sana ni kecil manis jenis 1 dengan 2 ni, takut ada orang kita tak tahu beza luar tu, mungkin Dr. Najim sebut sikit lah. Okey, baik. Kecil manis jenis 1 ni, punca dia ialah maknanya pankreas. Tubuh kita ni menghasil ada organ nama dia pankreas. Pankreas tu menghasilkan insulin semula jadi dalam tubuh. Tak payah cocok, tak payah beli jagung. Kalau kita di hospital kena beli jagung, kena cocok sendiri, kena pulah nombor berapa, buah dalam peti. Tapi insulin semula jadi yang Allah Ta'ala buat di pankreas tu. Kalau orang hak jenis tahap 1 ni, jenis 1 ni, type 1 ni, diabetes, pankreas tu tidak menghasilkan langsung insulin. Memang dia daripada asal macam tu lah. Dia asal macam tu. Memang bukan salah dia lah, sebab akan benda tu azali lah. Benda ni azali. Jadi kita tak boleh marah pada orang tu lah. Tak boleh nak marah ke apa lah. Maknanya benda tu berlaku dengan sendiri. Spontan lah. Dan benda tu, kes diabetes type 1 ni sangat-sangat jarang sebenarnya berlaku. Tapi apabila jenis nombor 2, kecil manis ni, apabila kesalahan diri sendiri ya. Kesalahan diri sendiri. Insulin ni dah overproduction dah. Okey. Pagi manis, petang manis, tuai manis dah. Tuai tu manis dah. Tapi nyagi behok manis lagi. Jadi apabila manis terlampau banyak, dia lah sekali istilah kita panggil pancreas exhaustion. Kita lah burn out. Banyak tu makan manis dah. Banyak dah. Itulah. Apabila dah dia burn out, so menyebabkan insulin tu production tu sangat berkurang. So menyebabkan gula jadi tinggi dalam tubuh. Itulah kecil manis. Maknanya kecil manis yang pertama. Selain daripada tu ada ke tak? Yang punca apa risiko lain dah. Risiko lain tadi kita kaji pasal risiko. Mungkin hak kecil manis terkawal tu okeylah. Risiko lainnya darah tinggi lah. Darah tinggi. Kecil manis, darah tinggi ni dia anak beranak lah. Package ya. Dia package. Dia sebenarnya memang ada kajian. Siapa yang ada kecil manis, later on dia akan dapat hypertension. Dan siapa yang ada hypertension, later on akan diabetes. Dia nak rayak benda ni akan kapus sekali. Majoriti pesakit yang datang ke hospital tiba-tiba, contoh ni pengalaman saya ingat ada 10 tahun lepas, umur 20 lebih je baru. Mari hospital kes ke apa? Kes bisu punggung tak siap. Masya Allah. Jadi dia ambil ubat ke apa? Dia pergi farmasi sahaja beli ubat. Beli ubat tak sia-sia. Tapi mari hospital tu dalam keadaan teruk sangat dah. DKA. Masya Allah. Mari dengan DKA. Tak khabar. Diabetik kita acidosis. Hampir tak khabar lah kita kata agak. Gula tak boleh baca. Tuai kerikote. Memang kata kalau DKA ni orang kata gula penyebab kematian lah orang kata dah. Sebab tu kan saya mungkin boleh betulkan lah fakta hari tu kita yang saringan hak Malaysia buat lah NHMS tu rasanya
hak NCD pun 2024 ke 22 tak ingat saya. Cuma dia kata 23 kan, dalam pada dia kata lebih kurang 80% daripada orang muda lah, mungkin umur 20, 30 yang tak tahu mereka tu pesakit kecil manis. Nah, maknanya tak check lah. Lepas tu Dr. Najmi tanya saya tu check ke tak? Maknanya tu yang kita kena check lah deh. Dia nyakit tak sakit ni bahaya. Deh, tak rasa. Nyakit tak sakit ni bahaya. Tapi tahu-tahu dia buruk dengan sendiri. Deh. Sebagai contoh lah, kalau orang lelaki lah apabila 40 tahun, 50 tahun, tak rajin check. Antara tanda pertama, dia orang lelaki memang concern lah. Berkaitan dengan kesihatan lelaki dia. Maknanya dia tak boleh berfungsi untuk buat hubungan dengan suami isteri lah. Hubungan suami isteri. Baru dia check, baru tahu. Saya baru tengah ada satu kuliah, seorang family medicine specialist. Dia share cerita, dia share satu jurnal. Siapa-siapa hak lelaki ada masalah ni, kita panggil important ke apa? Yalah, mati pucuk lah sebenarnya mati pucuk ni, ketika dia test tu molek test sekali ECG. Sebabnya hak mati pucuk tu orang kata salur darah kecil sangat lah. Tapi sebenarnya pucuknya dia jatuh tu sendiri, tak kuat. Maknanya salur darah pada kemaluan lelaki lah. Maknanya dia kecil saja deh. Tapi jatuh tu yang salur darah besar. Ibu dia tu tak kuat dah. Maknanya tu tanda awal mungkin. Kau tanda lewat. Tanda lewat dah sebenarnya. Tanda lewat dah. Maknanya mungkin dia dapat serangan jantung awal tu ada. Jadi poinnya nak ceritanya, kita kena cek cimani dan darah tinggi. Modalnya sebenarnya, saya pernah pergi ke farmasi swasta di sekitar Kelantan. Dia kata kalau nak cek gula, dia setengah tu letak harga RM5 lah sekali teh. Jadi kita pergi poso, teh RM5. Cek tekanan darah tu dia charge RM2. Mungkin modal RM7 lah. Tapi kalau ni sebenarnya kalau kita rajin lah, banyak dah yang dibuat untuk ni. Sekarang ni umur 30 pun boleh pergi test di klinik kesihatan sebenarnya. Betul. Free saksian lah bayar. Tapi rasa untuk saringan, sebab kalau yang kita test yang kecil, apa panggil glukometer biasa. Capillary tu tak berapa tepat. Jadi kita tak makan dah. Jadi ada mungkin kalau panggil kita test yang tu ambil darah tu. Dan benda ni free sebenarnya di klinik kesihatan ataupun bayar RM1 lah. Betul lah mungkin. Kalau nak lorak kita orang lorak. Lorak semacam kita ni. Pun nak ambil masa Dr. Najmi pun agak susah lah. Terpaksa kurangkan lorak. Lorak macam. Tapi main dengan kesihatan ni tak lorak dah. Kalau dia sakit, dialisis berapa lama sekali dialisis? Biasanya. Baik, comel soalan itu. Dialisis ni dia ada dua cara lah. Dua cara. Kita panggil dialisis darah dengan dialisis air. Kita kecek kalau hak pusat dialisis, hak tepi-tepi jalan kita tengok mana-mana daerah lah. Jelinya, topaknya, kota baru kita ni pun. Hak tu pusat dialisis swasta. Hak tu rawatan 4 jam 3 kali seminggu. 4 jam tu? Satu rawatan lah. 3 kali seminggu. Maknanya tu kata kalau kata Ahad, Selasa, Khamis. Tak gimana? Dan kita duduk atas kursi tu tak lagi mana. Esok tu lah kalau nak pergi jalan. Tapi lusa tu dicuci pula. Masya Allah. Dia gini lah, kalau nak positif thinking kaitan dengan penyakit ni, saya boleh share-nya. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan pernah lihat dengar berkaitan dengan last year rasanya. Seorang doktor Prof. Allahumma salli alaihi, saya tak ingat dia. Yang orang kata dia meninggal tu memberi kesan lah pada semua. Allahumma salli alaihi. Saya tengok. Tak apa, nanti saya cek balik. Nanti teringat balik. Nanti lepas tutup recording ni kita cek balik, kita cek balik dah. Tapi nak ayatnya profesor ni dianya
Memang ada kecil manis, darah tinggi, dan package lah. Pernah kena stroke, jatuh sombak 3. Cuma tak ada buat bypass lagi, sempat stand, dan buah pinggir punah. Buah pinggir punah sampai buat dialisis lah, dia cuci darah. Tapi nak ayatnya, dia ni committed. Prof Muhammad Kamil. Prof Muhammad Kamil. Dia boleh search pasal buku dia. Walaupun sibuk, dia kata time buat time tengah dialisis itulah dia boleh mengajar Quran, boleh tazkirah ke saya. Tepi-tepi sebanyak. Kalau kita mindset negatif, orang tak boleh gimana dah lah. Positif lah. Kita take it positively. Walaupun kita boleh pergi pusat dialisis lah. Pergi pusat dialisis tapi boleh kena saya, boleh kena misi setelah dialisis ke apa tu dia. Dialisis yang kedua nama dia cuci air. Cuci air ni sebenarnya kita di Malaysia sektor nefrologi di Malaysia ni kita prefer CAPD first. CAPD ni adalah rawatan cuci air. Kita nak kalau boleh pesakit tahap 5, pilih cuci air dulu. Cuci air ni buat di rumah, bagus. Tak payah boleh, tak payah start kereta, nak pergi, lepas tu kelik, nak ambil pula. Ni buat atas rumah kita sahaja, cuci air. Kalau cuci air ni buat di rumah, lebih kurang 4 kali sehari. Memang bunyi macam rohak sangat, 4 kali sehari, tapi sebenarnya dia 30 minit saja. Kejap je lah. Exchange pertukaran air rawatan tu 30 minit. So 30 minit siap, kita bebas. 30 minit lagi kita buat rawatan, bebas. Sambil main telefon je lah. So pergi mari mungkin lah 2 jam ataupun paling lama sikit mungkin heret sampai 3 jam. Masa rawatan. Tapi kalau orang pergi dialisis, dianya kena tepat masa. Pukul 7 tu start cuci dah. Iyalah kena cukupkan masa 3 jam tu. 4 jam. Pukul 7 tu start dah rawatan. Paling kurang setengah kena ada tepat dah. Tak ada. Muka pukul 11 tu orang lain pula. Slot tu. Tapi kalau orang cuci air, dia tak ada. Asal cukup 4 kali sehari, jarak tu dalam 5 jam. Okey lah. Nak buat pukul 7 suku boleh, 7.30 boleh. Yang penting buat 4 kali rawatan. Maknanya lagi comelnya kita buat cuci air lah. Teringatlah maknanya biasanya orang tadi kita sebut punca nak tanda. Biasa kata kalau buah pinggan rosak ni kecimbur sebenarnya apa tanda dia? Okey, baik. Dia tandanya sebenarnya hak kita sebut tanda tu tanda-tanda awal sangatlah sebenarnya deh. Tanda-tanda awal tu especially diabetic patient, dia early sign of diabetic nephropathy, tanda awal pesakit ada masalah buah pinggang ni adalah kebocoran buah pinggang. Which is kita detect dalam air kecil dia ada protein. So kalau terlampau banyak protein dia berbuih air kecil kita ni. Itu yang kata buih-buih tu. Ya, berbuih. Kadang-kadang buih sebab lain pun ada kan. Ya, kalau minum teh susu, teh tarik, susu memang dia buih juga. Kandungan protein tinggi. That's why lah. Teh tarik akan menyebabkan kencing berbuih. So, tapi let's say benda ni berlarutan. So, kita kena pergi check. Dia tak adalah tanda-tanda macam yang jelas macam demam ke, tak ada. Dia penyakit tak sakit. Penyakit tak sakit. Tahu-tahu apa kaki sembak. Kaki dah bekak dah. Kaki sembak. Yang bekak tu dah teruk lah kat dia. Dia orang kata dah ni dah lah. Maknanya saringan tu jadi satu peranan kita lah untuk kita kena sedar lah. Kena cegah awal. Sebab kalau dia bekak kaki tak ada buat apa lah, mungkin pergi ke dialisis je lah tak. Wallahualam. Tu kita kena test darah apa dulu. Cuma tu maknanya dah tahap yang buruk. Berkenaan Ramadan lah. Orang dialisis ataupun orang pesakit saya pernah tengok lah, maknanya dia kata kalau yang dialisis atau yang perlu hemodialisis ni tak perlu puasa, dia kata kerana memudaratkan. Sebenarnya dari segi macam mana tu sebenarnya memudaratkan? Maknanya ustaz akan kata okey mudaratkan ke tak? Dia kata nak tahu mudarat ke tak? Tanyalah doktor. Antu nak tanya Dr. Najmi ini.